Arab Saudi setuju labur 600 bilion kepada US. Hampa tahu tak satu fakta menarik? Nilai 600 bilion US dollar ni lebih besar daripada keseluruhan hutang negara Malaysia. Satu transaksi pelaburan MBS kepada Trump lebih besar daripada hutang negara daripada awal merdeka sampai sekarang. Jom kita tengok berita ni. Arab Saudi setuju untuk melabur 600 bilion dolar di Amerika Syarikat. Perkara itu diumumkan White House dalam satu kenyataan susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan putera mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh pada Selasa. Pelaburan tersebut merentasi beberapa industri. Nampaknya Arab Saudi tak main-main, guys. Hampa tengok fakta dekat bawah ni. Depa invest 142 bilion khusus untuk senjata. Adakah ini menandakan suatu benda besar yang akan berlaku di hadapan? Apa yang akan berlaku di hadapan secara pasti Allah sahaja yang tahu. Tapi dua orang ni, depa sekarang partner bagus punya. Ditambah pula dengan statement MBS baru-baru ni, dia cerita siapa yang cakap pasal khilafah akan pancung kepala. Lepas tu keluar berita yang depa invest 600 bilion US dollar. Inilah akhir zaman. Kalau hampa tak nampak ini akhir zaman, apa yang berlaku di tanah Hijaz, di tanah Arab, aku tak tahu nak kata macam mana. Apa yang pasti, kita buatlah persiapan. Siapa yang nak tahu pasal persiapan akhir zaman dan geopolitik yang berlaku di seluruh dunia, jom join grup aku dekat bawah. Siapa yang klik tapi tak dapat, DM aku laju-laju. Apa lagi? Mari!